cantik dah. Tambah lipstick sikit lah. Okay. Excited ni nak pergi sekolah hari ni. Excited ni nak mengajar hari ni. Macam mana lah budak-budak ni jawab soalan ni nanti tak sabar lah. Saya nak mengajar ni. Macam mana lah panggil budak-budak tu? Bestnya. Awal lagi ni. Nak makan apa ni? Nak beli nasi lemak lah. Saya kan cikgu kerja lah. Cikgu baru kan? Korang kelas mana ni? Kelas 5 Arif. Saya pun nak pergi kelas sebelah dia. Cikgu nak cikgu ganti tu. Apa kita tunjuk jalan. Terima kasih. Ada sekali ya? Baru masuk hari ni. Okey tak hari ni? Okay lah, Alhamdulillah. Murid aku semua baik lah kat sekolah ni. Tak sabar betul nak mengajar esok. Dah makan belum ni? Belum. Nama siapa? Riza. Kita nak makan sekali tak? Boleh. Jom. Kita nak makan sekali. Waalaikumsalam. Duduk. Kita korang ni? Terima kasih. Cikgu hari ni kita nak belajar apa? Okey, hari ni kita nak belajar tentang kata kerja. Okey, jadi kamu semua tahu ke apa itu kata kerja? Basic. Tak tahu. Okey, tak apa. Hari ni kita belajar ya. Okey. Dah pukul 7.10. Dah lambat dah ni. Dah lambat lah. Tak simpan dah tak make up. Dah pukul 7.30 dah ni. Dah lambat. Jangan lambat. Ya Allah, pintu ni nak buka. Awak. Ish. Dah lambat dah ni. Serabut lah. Ish, mana kelas ni? Sebelah sini ke? Sebelah sini belah sini kot. Duduk. Cikgu baru dah. Acar dulu. Yelah, Mek. Baru first day. Ambil gambar, Mek. Mek. Tak lagu. Baru first day. Kat padang je ni. Jom. Aduh, tak nampak ke? Siapa Cikgu baru. Tak tahu. Lantak lah. Assalamualaikum kelas. Kamu semua di kelas saya tak? Siapa? Tak tahu. Lapar. Makan nasi ayam. Di mata dunia, profesi keguruan sering dilihat sebagai satu kerjaya yang mudah dan santai. Namun, hakikatnya, tidak semua tanggapan itu benar.
Realiti sebenar seorang guru, terutamanya guru baharu, adalah satu medan perjuangan di mana cabaran mental dari pelbagai sudut sering diuji. Kita berdepan dengan tekanan pihak pengurusan, kerenah murid yang pelbagai dan harapan tinggi daripada masyarakat. Namun, walau rapuh macam mana pun cabaran yang melanda, jiwa pendidik yang sejati akan tetap ikhlas dan tekad melangkah demi mendidik anak bangsa.